YouTube, hello. TikTok, hello. Okay, now kita nak pergi scan energy aura semasa untuk tempat ni. Dah ditarik oleh bos terlebih awal. Kita akan keluarkan 7 spread seperti biasa. Semoga dia memudahkan urusan. Sekali lagi kad ni keluar, padahal saya tak sangka lah kad ni keluar. Kejap So ya, ada kena-mengena dengan tempat ni. Okay, ready? Kita akan mulakan first bacaan dia. Untuk nak tahu energi kat sini okey ke tak, berbanding dengan semalam energi dia agak mencabar juga, tapi kat sini dia ada agak welcoming sebab pada mulanya kita ada kad The Hierophant. Okey, The Hierophant straight ni maksudnya di sini adalah energi keadilan, energi besar, di mana dia memang dari tadi lagi waktu sampai ada yang cuba connect dengan kita, and so far energi ni besar dan positif lah. Tapi macam YK cakap, ingat YK pernah beritahu setiap kad daripada dulu lagi, kita tak tahu baik dia orang tu macam mana, energi dia orang macam mana. Kadang-kadang tu ada muslihat, kita tak tahu. We'll see how. Sebab kad ni disokong ada 2 of wand terbalik. Bila ada melibatkan wand atau ni adalah kad communication, so kita tak nak ada miscommunication between kami, team antara kami juga dengan korang juga. Takut juga connection untuk kita punya walkie ke apa ke. Just be alert lah untuk benda ni. And then kat sini ada satu kad King of Cups. Sebenarnya tadi kita sebelum YT nak direcordkan, YK dah shuffle kad ni, tapi kad yang keluar juga yang kad yang sama, iaitu King of Cups. Ada energi yang sedih, energi yang sebenarnya masih tidak boleh melepaskan tempat ni, cuba berkomunikasi. Dan kalau ada King of Cups terbalik, maksudnya ada energi yang benci dekat sini. Alright, and kat sini juga ada kad The Four of Swords. Four of Swords adalah kad tekanan. Kad tekanan di mana kat sini ada energi fear, kat sini ada energi yang menekan, energi yang marah. Walaupun dalam sabar, tapi yes, dia adalah energi yang panas. Especially bila ada kad Ten of Pentacles terbalik. Sini korang kena faham, bila kita cerita pasal history, kalau ikutkan masa, untuk history sendiri, sejarah tempat ni ada bagi macam-macam kesan impact. Dari segi ketakutan, dari segi kemarahan, dari segi benda yang menghampakan. Kad ni memang ada untuk distract. So, saya takut jugalah bila ada keluar kad ni. Saya sangat risaukan untuk hunter terlebih dahulu. Saya warning untuk bahagian perut dan juga bahagian senang untuk tak berfikiran waras lah. So tak nak kena be alert. But however, macam YK cakap tadi, yang menariknya YK heran 2 kad ni bertemu. Yang ni adalah jarang-jarang kita dapat bila ada kad Magician dengan kad ada Hierophant. Maksudnya kat sini bukannya bila ada Magician dengan Hierophant, kat sini okey, ada signal kat sini dia bagi tahu sebenarnya ada satu macam kerajaan ataupun family dia yang jenis yang baik. So mungkin juga dia memantau lah, dia bagi tahu daripada awal lah benda ni lah. Sebab yang datang tadi, sewaktu kami dah duduk kat sini, ada datang satu energi budak lah, macam energi yang muda, ada Page of Pentacles. Dia akan tolong guide nanti. Biasanya Page of Pentacles ni, bila pergi bahagian hunting, selalunya dia akan bagi intuition guides. So bagus juga untuk hunter, tapi juga alert untuk kami semua. So apa yang kita tengok daripada sini, energi kat sini lebih banyak mendamaikan, tapi dalam masa sama ada energi yang menakutkan. Energi menakutkan tu maksudnya mungkin daripada victim-victim yang pernah datang, bukannya pasal apa, mereka ada kesilapan dia orang sendiri. So benda ni yang bawa create fear dan juga tense kepada kita lah, sebab tu energi dia kan. So macam YK cakap tadi, YK nak nasihatkan korang doakan baik-baik, sebab bila YK bagi tahu ni, hunter tolong be alert, sebab kita tak tahu macam mana dia buat permainan emosi ataupun fokus you dalam hunting kali ni. Alright, tapi bila ada Ten of Pentacles, banyak sebenarnya sejarah-sejarah yang tak baik, sejarah hitam dekat sini juga. Buka lagi 2 kad. Buka lagi 2 kad. Apa ini lagi? Saya nak keluar lagi 2 kad. Show me. So kad yang jatuh serentak pada permulaannya, kita ada King of Swords. Sekali lagi energi yang jahat yang cuba hendak menjatuhkan tim ni.
seperti biasa dia akan cuba distract ataupun cuba untuk mengkhianati. Dan kita pernah baca juga semalam untuk King of Swords sendiri yang terbalik ni, maksudnya memang ada energi yang jahat. Mungkin ada kena-mengena dia, kita tak tahu. Mungkin juga satu lagi entiti. Tapi insya-Allah doakan baik-baik sebab kita ada kat The Star kat sini. The Star maksudnya kita mungkin dapat banyak. Haters, thank you so much. Mungkin kita dapat banyak pengalaman kot. Manis kat sini lah. Tapi tak tahulah kalau bila The Star ni jumpa dengan kat The Ten of Pentacles ni, takut juga tak manis yang banyak. Well, we see how. Pagi pun tak nak banyak fikir. YouTube, hope you will be entertained dengan kita punya hunting kali ni. Thank you so much. Bye. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. By the way, Hunter, jangan hampakan kakak kain. Tak, insyaAllah. Doakan. Cuba buat yang terbaik, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tahu saya nak start daripada mana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak start daripada mana Baik, ambil kanan, ambil kanan. Ambil kanan. Sini dulu. Ambil kanan lagi. Jalan kanan, dia akan simpan kiri. Let's go. Cuma jaga signboard, apa-apa yang boleh mention tu semua kena jaga. Okey, baik bos. Bismillah. Okey, start daripada sini. Bismillah. All the best. Selawat jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pemudahkan urusan kami. Semoga semua berjalan lancar. Sampailah habis. Bismillah. Dia macam quarters guys. Kau tengok. Tempat ni macam quarters. Okey, Hunter, tolong tutup satu lampu 3x1 je. Tak terlampau dulu. Tapi kalau dekat luar dia tak nampak lah. Kalau kat luar, kalau dalam kawasan bilik dia perlu satu, tapi bila saya jalan kat luar dia memerlukan dua untuk kita punya ni YT kan. Oh, okey. Alright. So bila dalam kawasan dalam yang besar saya tutup satu lampu, okey. Okey, noted. So kalau korang nak tanya apa-apa, tanya je, jangan diam. Mana yang boleh saya jawab, saya jawab. Ini adalah first time saya sampai sini. So mana boleh saya bagi tahu. Dan tempat ni penjara gantung. Tempat banduan yang kes-kes yang besar yang diasingkan tanpa pengetahuan siapa-siapa. Baik, okey. Dan tadi saya ada berborak dengan bos juga. Saya tak tahu ni bilik untuk dia punya staff atau bilik banduan ni duduk, tapi dah nama penjara kan. Tapi itulah. Belakang saya dah ada bunyi Belakang saya dah ada bunyi guys. Assalamualaikum. Tapi Bismillahirrahmanirrahim.
Ni macam macam surau pun ada. Ya, memang tak nampak macam penjara lah. Dia bukan nampak macam rumah sewa tau. Dia nampak macam quarters. Dia nampak macam quarters. So dia tak nampak sangat macam penjara. Ada lagi yang baru. Tapi kalau ikutkan saya, rasanya ini tempat penempatan sementara untuk staff kot yang jaga kat situ. Tempat penempatan sementara untuk staff. Okey. Tempat sementara guys. Untuk staff duduk lah. So, nak saya masuk dalam ni terus atau saya jalan di kawasan luar dahulu? Main-main luar dulu. Kena slowkan pergerakan. Saya dah dapat rasa dah. Tapi saya tak boleh cakap lah. Saya familiar dengan keharuman ini. Tapi kawasan ni cantik lagi ni. Kawasan di sini dia punya struktur bangunan dia dan ada dia punya tingkat-tingkat masih utuh lagi lah, masih kukuh, kuat. Struktur bangunan dia cantik lagi. Kalau dalam ni saya boleh tahu untuk bangunan depan ni tempat pengurusan. Ni adalah dia punya rumah pengurusan dia lah, bangunan lah. Nah, cerita saya panggil bangunan je lah. Bangunan untuk pengurusan. Saya fokus hunting kalau ada korang bagi berkongsi rezeki ke apa, saya tak baca. Tu je Hunter. Kalau ada kawasan yang pintu bertutup ataupun memang tak boleh buka, tak boleh masuk, jangan pecahkan. Noted bos, baik bos. Kita bukan jenis vandalism guys, nak pecah-pecah masuk insyaAllah. So saya akan masuk untuk bangunan ni dulu, boleh? Bangunan ni dulu and then saya akan pergi belakang sini. Okay? Sebab saya ni first time Assalamualaikum. Hati-hati melangkah. Test dulu. Assalamualaikum. Ya Allah. Wih, bergemang weh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Sekejap. Mana jalan masuk dia? Untuk ke bawah. Sekejap, saya cari jalan kat luar sekejap. Saya tak nak panjang-panjang macam tu, guys. Tapi tetap sama ni. Tetap sama. Yang dah tak ada lantai. Ini yang dapat info. So hati-hati. Ini lantai yang dah roboh. So hati-hati melangkah. Wih. Macam mana ni? Dia kira boleh masuk tak boleh masuk ni. Kalau lantai dah macam ni, saya nak panjat nanti susah. Untuk apa? Untuk masuk mana kalau perlu backup tak pun turunkan kaki stand. Stand kena duduk kat bawah, bawa turun. Jangan bawa sambil bawa stand. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kipas tu panas dalam. On kipas, panas tu dalam. Itulah. Nak on lah tadi. Tapi tak bayar lagi elektrik. Dalam runtuh luar okey pula. Itulah pasal panas. Saya senang je. Nak tahu dia ada, saya akan rasa bahang dulu. Kawasan ni bahang guys. Tapi bangunan dia cantik. Bangunan dia cantik lagi. Thank you. Runtuh dengan perabot. Runtuh dengan perabot tapi bukan tanah. Rasa dengan perabot ni. Ataupun memang dengan structure dia memang dah tak kukuh guys. Structure dia memang dah tak kukuh. Structure bangunan ni. Dah lama terbiar, ya betul. Hujan panas. Allah Akbar. Aku dengar suara. Aku memang dengar suara daripada belakang ni. Macam ada yang memanggil aku datang ke belakang.
Macam ada yang memanggil. Rumah tu cantik lagi ya, betul. Rumah ni cantik lagi. Tapi macam ada yang menyeru guys, menyeru. Tu datang. Jalan pun keliling bersih. Itu saya agak muskil. Bos, Apa tu? kenapa tempat ni bersih semacam Sini ada dua kerajaan. Satu kerajaan tak baik, satu kerajaan baik. Dan mungkin yang awak duduk di kawasan kerajaan yang baik. Guys, 6. guys. SS. Lampu terang sangat. Jangan terlampau zoom. Zoom out sikit. Macam tu cantik. Yes. Apa benda tu? Guys? Wih, runtuh juga. Lantai rumah ni pun runtuh juga. Rumah tu ada orang tinggal tak? Ada, dah kosong. Rumah ni dah kosong. Dah tak ada siapa-siapa tinggal. Tak, masalahnya yang saya pelik, kenapa sepesen je runtuh dia tu. Lantai je. Tempat apa ni? Guys, belakang ni ada rumah lagi lah. Sekejap. Awak kena pandai susun perjalanan sebab tempat ni besar. Kawasan mana? Kuala Lumpur? Ni tak tahulah bilik apa ni. Ish, Allahu Akbar. Allah, apa benda tu? Terkejut aku weh.
Panas Astagfirullahalazim. Belakang ni pada rumah lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pas tu kan? Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lagilah semangat saya. Lagi semangat saya. Bismillah. Assalamualaikum. Kapal terbang seat VIP? Boleh. Assalamualaikum. Ni kena naik kereta sport pula lah. Kereta sport boleh. Kalau sudi, apa salahnya? Saya ni mengajukan je kalau sudi kan. Alhamdulillah. Susah saya nak bergerak kalau lantai dia runtuh je guys. Kalau lantai dia runtuh susah saya nak gerak ni. Nak explore pun susah ni. Pesen je ni. Lantai runtuh je ni. Allah Akbar. Jaya. Saya bau belerang guys. Saya bau belerang. Dan satu pokok besar kat sini. Dan ada satu pokok besar. Dan belakang tandas. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa aku rasa something belah sini. Ready, kita detect something pergerakan dekat area sini. Ada aura tak best dekat area awak. Okey. Baik. Assalamualaikum. 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 Bergemang Bergemang.
Assalamualaikum. Sekejap ni. Sekejap, beremang. Oh, beremang. Allah Akbar. Tanah runtuh jugalah guys. Kat sini. Sama juga. Sini juga tanah runtuh. Tanah runtuh pula. Lantai runtuh. Assalamualaikum. Dekat rumah hujung ni. Di sini. Cicak pun. Sekejap je bunyi. Sekejapnya bunyi. Pergerakan belah kanan. Assalamualaikum. Panas guys. Panas. Daerah ni pohon cantik. Ya betul. Saya cantik macam terjaga. Macam kawasan ni dia dijaga. Kenapa hampir semua rumah rantai dia runtuh? Share pause guys. Share pause guys. Yang ni. Yang besar tu, yang besar. Adakah sengaja diruntuhkan atau macam mana? Wallahu alam bisawab, tak tahu. Astagfirullahaladzim. Tapi tempat ni dijaga. Tempat ni dijaga guys. Kalau betul dah pokok di depan ni diri tegak dah cantik. Yap. Dia aku tunjuk korang Aku tunjuk korang kenapa aku cakap tempat ni dijaga. Korang tengok betapa bersihnya.
Betapa bersihnya guys. Korang tengok. Betapa bersihnya. Korang tengok. Korang tengok. Allahu Akbar. Allah. Allah. Nak saya tunjuk kat korang tak? Kenapa saya cakap kawasan ni? Allah. Ya Allah. Aduh. Wih, berdengung baik tinggal aku. Astagfirullahaladzim. Allah. Ada orang tiup tinggal aku weh. Ada yang tiup tinggal. Ada yang tiup tinggal weh. Astagfirullahaladzim. Aku tak kacau. Aku nak rungkai je. Tak kacau. Hanya untuk merungkai saja. Apa saya cakap kawasan ni dijaga? Korang tengok. Korang tengok sendiri. Korang tengok sendiri betapa cantiknya kawasan ni yang dijaga. Memang bersih guys. Korang tengok. Saya tak tipu guys. Betapa cantiknya kawasan ni. Betapa cantiknya, ya Allah. Kau nampak buah nangka ke ni? Buah nangka ke apa? Cepedak. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Cantik guys. Ya Allah. Sangat bersih. Terima kasih Pashkat. Terima kasih. Ya Allah. Salam semua. Waalaikumsalam Lady Rose. Wih, tapi cantik. Kawasan ni sangat cantik. Sangat cantik. Allahu Akbar. Sila. Buat macam rumah sendiri ya. Lady Rose, jangan segan, jangan malu. Biasakan diri. Okey? Allah, ya Allah. Sangat bersih. Tadi yang masa dia tiup telinga aku tu, aku rasa dia tu. Mungkin dia tak boleh nak bercakap atau apa. Ada suara. Bila saya distract je, mula dengar suara. Tapi tak pasti suara apa. Saya tergerak untuk pergi belakang. Sekejap Ya Allah guys. Sumpah guys, bersih. Allah Akbar. Allah. Hantu masuk. Iya bos. Okey, saya baru lepas komunikasi dekat base. Boleh
main dekat dengan pagar. Cuma dia minta jangan terlalu dekat pagar. Takut pagar alam dia orang pecah, yang jahat masuk. Pagar yang mana Pagar yang mana saya tak pasti. Pagar besi yang keliling awak tu. Pagar-pagar besi yang keliling awak. Yang ni ke bos? Yang ni ke? Ya betul. So, nak tak nak awak perasan tak? Yang dekat dengan pagar tu semua macam rumput tak cantik. Tak berapa bersih. Perasan ke tidak? So, yang dekat tempat yang tak berapa bersih itu adalah kawasan pagar dia orang. Tempat yang tak berapa bersih. Oh ni. So, banyak tenaga jahat yang awak kena tadi adalah daripada luar pagar tu mengganggu memecahkan pagar. Oh, pagar ni. Ni guys. Ni pagar. Okey, dia punya kawasan. Okey, kawasan yang saya duduk sekarang ni. Ini kerajaan lain. Kalau saya lepas je daripada pagar ni ke bawah, kerajaan lain. Okey, faham. Understand. Kalau macam tu saya main tempat dorang je lah. At least saya tahu saya selamat. Macam mana? Cicak pun kata betul. Cicak pun kata betul guys. Astaghfirullahalazim. Cicak pun bunyi. Dekat pokok ni cicak bunyi. Tu contoh yang tak bagus lah. Hunter bawa phone tak? Hunter thanks, terima kasih banyak-banyak. Okay, so settle dah. So kita back to normal balik. Kita pergi ke energi yang tak baik. Jom let's go. Kita tak nak ganggu benda-benda yang baik ni, sebab dia tak ganggu kita. So kita nak jaga dia punya orang cakap apa, kawasan juga. Sebab dia dah jaga kawasan dia dengan baik. Dan kita tak nak sebabkan kita pecahkan dia punya perisai. So okay bos, dah boleh tarik dah. Hunter bawa phone tak? Bawa. Kenapa guys? Tengok Wahabu sekarang, tapi jangan sebut di live. Okay guys, 56 mata memandang. Boleh tak tolong saya sekejap? 59 mata memandang. Boleh tak? Siapa yang ada tolong komen. Tolong. Okey, tolong. Siapa yang ada, tolong. Okey, dengar elok-elok. 58 mata memandang. Saya minta tolong korang sedekahkan Al-Fatihah. Boleh? Sama-sama dengan saya? Boleh ke tak boleh? Penduduk Islam yang ada dekat kawasan ni. Okey, ataupun sesiapa sahaja yang Islam, beragama Islam di kawasan ini, kita sedekahkan Al-Fatihah sama-sama. Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, kamu dah seni ya Allah. Kau akan ada ajak dia ya Allah. Kau mudahkan segala urusan dia, baik di bumi ataupun di sana ya Allah. Izinmu ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin.
Ni seram. Bismillah, dah ready boleh masuk. Alright. Terima kasih bos. Bos. Bismillah. Ya Allah, kemudahan aku ya Allah. Kemudahan pesan pada view aku juga ya Allah. Semoga dia dapat rasa dan dapat nampak kewujudan. Bismillahirrahmanirrahim. Tok bagi habis baru Tok balik utara. Terima kasih tu. Ya Allah tu, terima kasih banyak. So kita akan start dengan rumah kanan ni dulu. Rumah ni, nampak tak? Ada jaring-jaring. Nampak tak? Ni jaring. Okey, ni tempat dia punya simpan banduan. Sekejap. Okey. Tok memang sempoi Tok. Terima kasih Tok. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Assalamualaikum. 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 Oh, ni partition guys. Partition. Ni partition. Ni adalah partition. Saya tak jumpa jalan masuk yang saya nak masuk ni. Sebab ni ni baru satu ruangan ni. Macam ni saya nak masuk ruangan yang ni Yang ni. Macam ni saya nak masuk sini Untuk info, itu penjara. Okey, ni penjara guys Dia dah tutup dengan partition lah guys. Dia dah tutup dengan partition. Cuba tukar lampu hijau. Ya. Tekan ke belah dalam tu. Kau ada nak cincang ke benda. Tuan banyak Udi cakap kata sebelah depan ada pintu lah, ada pintu lah. Tak boleh buka
Tak boleh buka lah pintu ni. Kau tak payah jangan hancurkan tempat tu. Tak apa. At least dapatkan view, dapatkan feel, dapatkan rasa. Aduh, baru nak masuk guys. Aduh, baru nak masuk. Aduh, tak boleh masuk. Nyali seronok ni. Aduh, tak boleh masuk lah guys. Kita baru nak masuk. Sekejap. Nasib baik cas. Saya lupa bateri nak habis lah. Ni tempat yang jahat ke? Okey, hunter kat sini ada pokok buluh Tak silap depan awak ni pokok buluh. Yap, betul. Pokok buluh ni. Depan saya ni pokok buluh Dan sini antara entiti yang dapat detect adalah kera. Aduh, apa benda pula tu? Apa benda pula tu? Teruk. Aduh. Pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang bangunan awak masuk ni, jadi dia agak pelik sikit sebab dia tak ada dinding. Dia direct je straight. Lepas tu dia macam tak ada tingkap. Tapi tak tahu ini kawasan apa. Kawasan apa sebenarnya? Yang terbilik ni ada aura yang luar biasa dekat bahagian hujung. Ni kawasan apa guys? Atak dia pun rendah. Ya betul, atak dia rendah. Baik, baik. Assalamualaikum. Wah, macam mana dia punya tempat ni? Assalamualaikum. Ya Allah, panas. Ya Allah, panas weh. Dah boleh masuk ke belum? Sampai sini ada satu bayang hitam dekat area sini tau. Yang tiba-tiba dah tak ada. Weh, panas weh. Assalamualaikum. Weh, panas. Dia takut dengan air, ya. Bila ada takut dengan air, energi dia lain macam tu. Kau tahu energi dia bila ada takut dengan air, energi dia sangat main peranan. Panas.
Haters, terima kasih. Guys, come on guys, lawan dengan hater guys. Cukupkan kita punya tas seashell. Sikit lagi. Seorang-seorang sikit, insyaAllah boleh settle tu. Dah ada 46 mata memandang. Sikit tu, sekejap je tu kalau settle kan. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baijun, terima kasih Baijun. Sini ni, seronok ni, dekat pokok ni. Assalamualaikum. Kalau bilik ada rantai besi ni, bilik dorang ni. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Masih ada guys. Masih ada. Waalaikumsalam. Masih ada. Tak tahu sama ada ini bilik gantung ataupun bilik penyiksaan. Astaghfirullahalazim. Aku datang bukan untuk mengganggu, aku datang hanya untuk merungkai saja. Jikalau ada memori lagi di sini, tolong. Ya Allah, apa yang kau nak tunjukkan kat aku ya Allah? Okey, saya suruh
Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum ya Rijal Jasad. Ya masyarul jin. Hadir. Wujud. Munculkan diri kalian. Jangan bermain seperti anak kecil. Jangan jadi pengecut. Hadir. Wujud. Allahu Akbar. Ada bunyi guys. Guys, ada bunyi. Ada bunyi di pagar luar ni. Boleh. Allahu Akbar. Sebab saya sakit. Awak sakit dada ke saya sakit dada? Awak ke saya? Cik. Allahu Akbar. Apa benda ni? Apa benda ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiba-tiba ada muncul sini. Tiba daun gugur pula. Saya nak masuk dalam. Saya harap sangat. Saya harap janganlah lantai dia runtuh guys. Sekejap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jalla kabul mudah. Guys, jalankan tas guys. Guys, jalankan tas guys. Ya Allah, tolonglah tas tolong jalan guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alah, runtuh jugalah. Assalamualaikum. Aduh, semua runtuh ni. Aduh, macam mana nak masuk ni kalau semua runtuh ni?
Semua tempat tak Kalau ada nak tak? tampak hijau, fokus dekat pokok bulu tadi tampak hijau. Fokus Macam mana ni? Jadi semua kata Sebab kalau tengok kat sini dia punya pattern, gangguan bila awak statik. Kena belakang lagi, bagi nampak atas sikit. Boleh tak? Gelap. Sekejap Pun menggetar tangan saya. Sekejap. Cuba support sebelah lampu putih, tengok view macam mana, okey tak? Okey ni okey. Ni cantik. Tak berapa terang sangat, tak berapa gelap sangat. Okey, ready static. Saya main lagu, saya seru. Okey Hunter. Okey. Guys, tolong guys. Batu tas guys. Ya Allah, tas tak jalan lagi ni. Viewer, stand by. Assalamualaikum ya rijal gaib. Assalamualaikum ya rijal ruh. Assalamualaikum ya rijal jasad. Ya bada, ya badi, ya mayyiti, ya batinu. Hadir, wujud, munculkan diri kalian. Jangan bermain seperti anak kecil. Jangan jadi pengecut. Aku tunggu kau di sini.
dekat area sini. Area sini. Assalamualaikum. Allah. Allah Akbar. Saya tak tahu apa benda ni. Sebab dia datang daripada semak. Sebab dia datang daripada semak ni. Assalamualaikum. Lampu hantu. Lampu. Dah ada lampu ni. Tak nampak ke? Ada bunyi gelak ke? Ada bunyi gelak. Assalamualaikum. Weh, depan belakang ni. Weh, depan belakang weh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Weh, bunyi apa tadi? Bunyi apa tadi? Kau dengar? Bunyi apa tu?
Kau nak aku masuk kan? Okay, aku masuk. Sabar. Dia nak aku masuk. Okay, jom. Kita masuk. Aku pun tak nak menghampa korang yang mana yang stay kat aku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Tepuk diri 3 kali atau hentak kaki 3 kali. Assalamualaikum. Berhenti dekat ujung sekali belah kanan. Sakit eh? Assalamualaikum. Aku datang seperti mana yang aku janjikan. Apa yang kau nak tunjuk kat aku? Apa yang kau nak tunjuk dekat aku? Dekat ujung belah kanan ada benda hitam. Kalau boleh screen record. Assalamualaikum ya rijal ghaib. Assalamualaikum ya rijal ruh. Assalamualaikum ya rijal jasad. Hadir, wujud, munculkan diri sekalian. Tunjuk apa yang kau nak tunjuk. Kami datang atas jemputan. Hadir. Hadir, wujud. Gerakkan sesuatu kalau betul kau wujud. Munculkan sesuatu kalau betul kau wujud. Guys, tingkat paling ujung. Tingkat paling ujung. Tingkat paling ujung. Tingkat paling ujung, guys. Tapi tak berapa dah jelas. Tak nampak sangat tapi nampak bayang-bayang tadi. Itu ujung. Ujung guys, ujung. Yang tak nampak, tengok betul-betul. Try tengok betul-betul. Izinkan hati tu untuk menengok. Kalau hati korang takut, macam mana nak nampak?
Wujud, munculkan diri kalian. Aku datang seperti dijanjikan. Muncul. Pegang pada kata-kata kau. Datang bukan mencabar. Kau datang atas jemputan kau. Kau tunaikan janji kau. Gerakkan sesuatu kalau betul ada kewujudan kau di sini. Wujud, munculkan sesuatu. Bunyikan sesuatu. Wujud, muncul, aku cabar kau. Okey, datang dah. Datang dah guys. Kalau betul binatang ni yang kau hantar, tolong jauhkan daripada aku. Kalau betul binatang ni kau yang hantar, tolong jauhkan daripada aku. Guys, hilang dah guys. Guys, hilang dah kelawar tu. Kelawar tu dah tak ada dah guys. Dah hilang dah. Allahu Akbar, ya Allah. Hebatnya kuasa kau ya Allah. Cukup. Ada lagi yang ingin kau tunjuk? Cukup. Dah cukup ke belum? Wahai penghuni tempat ni, kalau ada, tunjukkan, wujudkan. Cukup. Ada lagi ke tak? Ada lagi ke bos? Macam dah tak ada dah. Bos, Boleh ni kalau kata nak last round ke apa benda sebelum keluar. last round ni tak boleh saya keluar tu, tapi boleh. Okey guys, boleh tu nanti ke 18 dah. Okey, View kecil sikit ada yang nampak ke dalam meja. aku minta diri dulu. Terima kasih atas kewujudan kau. Terima kasih atas binatang yang kau hantar dan kau ambil balik. Terima kasih. Dengan apa yang kau tunjuk, aku percaya kewujudan kau di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kita dah settle dah. Alhamdulillah kita dah settle dah untuk penjara gantung. Tapi saya tak dapat nak membuktikan apa-apa. Dan tadi pun kita baru nampak, Allahu Akbar, kita baru nampak tali tali orang cakap penyiksaan lah. Itu je yang boleh ditunjukkan. Ya, syukur Alhamdulillah. So, Alhamdulillah untuk mission kita kali ni penjara gantung selamat dan berjaya kita habiskan. Dan banyak benda yang kita dapat daripada hujung yang kita pergi lokasi yang hujung sekali. Kita jumpa benda yang baik. Dan korang nampak kawasan dia sangatlah cantik, bersih. Macam korang tak sangka tempat yang dah lama ditinggalkan, tapi suasana dan dia punya kawasan sangat bersih. Penjara je tak boleh masuk betul. Ni penjara dia. Penjara dia tak boleh masuk. Ni. Sekejap. Okay, ni penjara dia. Kita tak dapat nak masuk penjara dia. Tapi tak apa, kita dapat masuk tempat-tempat yang lain. Dan saya dapat bawa korang explore tempat-tempat yang lain juga. So saya happy lah untuk mission kita kali ni. Hanya penjara saja tak dapat masuk, yang lain dapat masuk. Tapi sebenarnya saya boleh je nak masuk kalau ikutkan sebenarnya. Tapi saya tak nak pecahkan partition tu. Saya tak nak pecahkan partition tu sebab kami tak diajar untuk merosakkan harta benda awam. Tapi kalau saya nak pecahkan, nak masuk, boleh je sebab dia partition je sebenarnya. So saya tak nak buat, saya tak nak biasakan kebiasaan benda-benda macam tu. Sebab lama-lama benda tu dia jadi habit tau. Bila sekali kita dah buat, nanti dia nak lagi. So dia akan jadi habit. So saya tak akan biasakanlah untuk buat macam tu. So Alhamdulillah Allah memudahkan daripada start kita hunting sampailah penamat. Tak ada benda yang buruk yang terjadi, tapi kita dapat banyak belajar satu benda. Dan kita dapat tengok banyak benda yang kadang-kadang korang tak expect pun benda tu. Kadang-kadang korang tak berani pun nak pergi sebenarnya. Tapi saya bawa korang, kita bawa korang pergi explore sama-sama. Biar korang rasa, biar korang tahu, oh macam ni, oh macam ni. Okay, nak pergi seorang mesti tak berani, betul tak? Logik lah, takkan berani punya. So saya yang bawa untuk korang rasa, oh tempat yang bersih dia macam ni. Korang pun mesti pelik, kenapa tempat ni bersih? Kenapa awal-awal tadi tak bersih? Mesti korang pelik. Okay, so terima kasih banyak-banyak korang support Arkana Hunter. InsyaAllah kami akan cuba buat yang terbaik lagi hari demi hari untuk korang juga atas support yang korang bagi. Terima kasih banyak-banyak. Itu sajalah yang saya mampu ucapkan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.